Hai, hari ni Kak Zai buat kek. Resepi ni Kak Zai dengan share dengan you all semua. Resepi kek marble by Kak Zai. Okay, resepi ni memang fully resepi daripada Kak Zai. Yang Kak Zai telah olah apa semua. Jadi Kak Zai akan bagi full resepi ni daripada Kak Zai punya. Okay, nanti Kak Zai akan lampirkan full resepi dekat description atau perihal di channel YouTube Kak Zai. So jangan lupa like, komen dan share, okay? Jangan lupa subscribe. Okay, ni resepi kek marble Kak Zai ni. Okay, Kak Zai beat macam biasa. Untuk adunan ni Kak Zai buat 8x8. Okay, loyang untuk 8x8. InsyaAllah kalau you all follow Kak Zai punya resepi ni, InsyaAllah dia akan jadi, okay? Yang penting follow betul-betul nanti kat description Kak Zai punya resepi tu. Okay, kita beat dulu. Jumlah semua kita beat. Semualah total lah kan. 15 minit. 15 ke 18 minit macam tu lah total semua kita beat. Kita pukul kita punya adunan tu. So setiap proses tu kita akan bahagikan 5 minit, 5 minit, 5 minit. Macam tu. Senang je. So macam telur gula dengan overload, Kak Zai buat 5 minit lebih macam tu. Kita beat lah, kita set lah. Macam ni. Tambah lagi. Yang ni Kak Zai masukkan susu full cream. Susu biasa pun boleh, fresh pun boleh. Kak Zai masukkan overload. Tak payah. Sebab benda tu kan dia tak jatuh kan. Susah sebab dia dah melekat kat sudu. So you all nak cakap macam mana ni kan. Sental-sental lah kat tepi dia punya pemukul tu. Okay. Make sure kita punya margarine ataupun butter yang telah dicairkan dan suhu bilik. Jangan panas-panas nanti adunan berketul-ketul. Nanti dia bertindak balas pula kat dalam tu. So mesti suhu bilik lah kita punya mentega atau margarine yang cair tu. So Kak Zai masukkan creamy essence vanilla. Ni special sikit lah. So Kak Zai masukkan tepung naik sendiri. Kak Zai pakai je nama Blue Key yang kotak warna merah tu lah. So tak payahlah campur-campur yang lain lah. Semua dah get ready kat dalam tu. Make sure mesti dah ayak. Okay. Kadang-kadang Kak Zai pun macam you all juga terlupa. So kena take note lah. Kena betul-betul remind. Nak buat cake tu kena step by step. So dia akan ingat. Okay, Kak Zai tak pakai baking paper. Tapi Kak Zai extra lengsekan margarine dekat loyang 8x8. So insyaAllah kalau kita buat betul-betul dia akan jatuh daripada loyang. Kalau dah regang betul-betul, Kak Zai macam regang tu, kita takut kita tolak-tolak banyak kali kan. So Kak Zai akan pakai pemotong tu betul-betul nak keluarkan. So macam biasa Kak Zai step by step 5 minit, 5 minit macam tu. So jumlah semua 15 minit. Okay. Jangan overbeat lah. Kena ikut betul-betul. InsyaAllah dia akan jadi. Ni memang resepi daripada Kak Zai. Kak Zai telah olah pelbagai ataupun rujukan daripada banyak-banyak video. So Kak Zai telah olah dan jadi yang Kak Zai punya resepi. Okay. So Kak Zai buat 2 adunan coklat Imalco dengan strawberry.
Sebenarnya nak buat coklat velvet, tapi velvet punya tu tak ada. So Kak Zai decide pakai strawberry. Apa yang ada kat rumah je kita pakai. Make sure jangan expired make sure kena barang-barang yang atau bahan-bahan kita nak buat tu, make sure jangan expire. Sebab dia nak makan kan, takut sakit perut, takut kek tak menjadi. Tu punca-punca juga kadang-kadang kek kita tak jadi. Okay, Kak Zai letak lebih sikit. Coklat Imako ni nak rasa dia dengan bau dia. So kalau dah masak ni memang bau dia dah macam gaya kek marble kayu kan. So ni Kak Zai memang nak buat betul-betul coklat lah. So Kak Zai tak suka banyak-banyak mangkuk apa semua. Nak cepat bersih. Kita tak nak semak-semak kat dapur. So Kak Zai pakai adunan yang mangkuk yang kita punya mixer tu dengan satu je. So Kak Zai pakai 2 je mangkuk. So tak ada banyak-banyak. So tak ada kecah-kecah lah kat dapur tu. So teratur dan bersih. Okay, Kak Zai mixkan semua adunan tu supaya colour dia cantik dan bersatu. Tak adalah ada warna natural, ada warna strawberry. So kita make sure kita betul-betul rata. Okay, dah siap. Dah settle lensi-lensi kan ni. Kak Zai masukkan dulu sikit-sikit dulu. Okay. Take time Kejap Kak Zai alihkan. Kejap. Okay, Kak Zai letak dulu. Okay. Sorry. Halang pandangan kejap Okay, ni agak-agak lah. Sebab ada 2. Nak bahagikan pun ikut cita rasa masing-masing. Tak adalah nak berapa gram adunan coklat, adunan tak ada. Ikut kreativiti lah. Kak Zai ni buat sebab nak buat kek ni, satu nak bawa pergi holiday, satu nak bawa jamuan anak, sekolah kebangsaan, sekolah agama. So Kak Zai memang banyak buat kek. Kita akan prepare 3 kek lah untuk bawa pergi bercuti apa semua kan. So Kak Zai yang ni natural punya. Okay, Kak Zai masuk lagi. Sebabnya strawberry banyak adunan. So Kak Zai habiskan. Ada lebihan dekat senduk tu, boleh je tolak dengan sudu. Okay, sebab dia banyak kan. Kalau buang nanti rugi. Membazir. So nak buat kek ni kena banyak sabar. Sabar. Nak bagi dia turun kan. Nak buat ni layer by layer agak rumit lah. InsyaAllah Kak Zai akan buat kek marble yang bercorak-corak. Okay. InsyaAllah kita akan publish untuk video seterusnya. So you all jangan lupa subscribe, like dan komen. Okay. You all boleh je download video Kak Zai sebab Kak Zai
tak kunci pun untuk download. You all boleh je. So anggaplah apa yang Kak Zai buat ni untuk sedekah jariah, untuk ilmu atau kek resepi ni. Okay, ni coklat. Okay, ni last step. Okey, dah siap. Kak Zai ketuk-ketuk. Dan kita bakar dalam suhu 150 darjah Celsius. Masa dia lebih kurang, ni bukan lebih kurang lah, Kak Zai bagi fit masa 1 jam 10 minit. Okey, lama sikit dia akan kek tu mudah renggang dan nak keluarkan pada loyang pun senang. Okey, Kak Zai pakai oven ni, oven jenama apa ya? Jenama Elba. Okey, dia saiz besar lah. Okey, loyang yang Kak Zai cakap tadi, loyang 8x8. So, loyang 8 inci, okey. Kak Zai tak ada loyang 8 inci jenis saiz 4 segi. Yang bulat sahajanya ada. So, insyaAllah Kak Zai akan upgrade untuk loyang 8x8 dalam bentuk 4 segi. Okey. Kak Zai ulang semula. Suhu 150 darjah Celsius. Masa dia 1 jam 10 minit. Okey. Paras bakar dia bukan bawah sekali. Ada jalur bawah sekali, atas dia. Tak tengah sangat, tak bawah sangat. Agak-agak lah macam tu lah. Ikut oven masing-masing. Okey. Tak perlu panaskan oven. Okey. Tak perlu panaskan oven. InsyaAllah resepi Kak Zai bagi tu confirm akan jadi. InsyaAllah. Ini kek yang ketiga Kak Zai buat. Resepi ni memang fully resepi daripada Kak Zai. Kak Zai telah olah dan ada beberapa rujukan. Kak Zai telah ikut resepi Kak Zai sendiri. Okey. Okey, insyaAllah. Jangan tergesa-gesa. Pantang dia jangan sekejap-kejap buka pintu oven ni. Biar je dia. Jangan kejap-kejap tengok, kejap-kejap buka, kejap-kejap cocok. Itu pantang-pantang dia. Biar je dia duduk dalam tu. Jangan kacau. Jangan kacau rumah dia. Tu rumah dia. Biar dia duduk dalam tu. Jangan datang-datang rumah dia. Biar kat situ. Okay. Okey, video Kak Zai ni dia panjang sikit. Lebih kurang 18 minit 39 saat. Okey, kita pun nak get ready. Nak keluarkan. Okey, Kak Zai terbalikkan dekat pinggan dahulu. Okey, untuk kurangkan ataupun cepat sejuk, Kak Zai memang letak atas bekas telur tu lah. Okey, kita terbalikkan. Kak Zai tak pakai baking paper pun.
Cuma lebihkan sedikit ataupun lengserkan extra kita punya margarine tu dekat kita punya loyang. So Kak Zai pun flip. Alhamdulillah Kak Zai kalau buat kek marble insya-Allah memang jadi je. Husband pun kata cantik kek Zai, dia kata sedap, tak manis sangat. Okey. Sebab kalau manis sangat kita macam tak enjoy kita punya flavor cake tu. So you all boleh try dengan Kak Zai punya resepi tu. InsyaAllah dia memang sedap. Okay. Ini adunan yang ketiga Kak Zai buat. Okay. Okay, kita renggangkan semula. Okey, Kak Zai pun dah keluarkan. Okay, Kak Zai nak potong. Tada. Okey, inilah dia punya corak yang dapat Kak Zai hasilkan. InsyaAllah nanti Kak Zai akan update untuk corak yang lain pula. Okey. Okey, dah siap. Terima kasih yang tengok Kak Zai punya video. Okay, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa try dan cuba resepi Kak Zai ni. Okay, bye. Selamat malam.